Hello dan selamat datang ke Pekerjaan Mata ni. Hearthstone or something ada. Aku tengah dalam quest untuk kumpul semua basic card sebab aku baru main kiranya mendatang ni. And aku tak main benda lain. Aku dah completekan Rogue and Palabuto, which is Paladin punya. So anyway, so sekarang aku ada daily quest, so aku nak main daily quest sekejap. Casual, yalah. Aku kena menang as either a mage or a shaman, and since shaman aku teruk, aku nak pergi try main as a mage first and tengok apa yang jadi. Aku baru siap kerja ni sebenarnya, so aku nak celebrate dengan record, dengan main game for about half an hour or something like that. So yeah, aku tengah tulis skrip filem. Aku dapat funding untuk buat skrip dan aku nak buat macam tu. Sebenarnya aku ada 3 story yang aku nak buat. Tapi this is one of them and it's something yang aku dah lama nak buat. Tapi lepas aku tulis, aku tengok macam third act dia macam babi. Actually banyak benda lah yang macam babi. Tak apa. It's okay. Oh, bla bla bla. Aku suka mata ni tapi tak boleh pakai sekarang. Okay lah, boleh lah. Asalkan aku boleh start dengan butang tu. Okay. Alright. Okay. Okay. Alright. Benda dia, perempuan ni pun seksi kan, tapi dia tak power sangat. So anyway, Arcane Missile 3 damage. No, we just use this. Yes. Yes. Mata ni bagus sebab dia cost 2. Attack 3, defense 2. Defense dia bodoh lah. Attack dia best. Kenapa aku ada mata ni? Asal aku tak set ke, bodoh lah. Ni bukan deck. Fuck. Sorry. Ni deck salah ni. Ni bukan deck yang aku nak. Tak apalah. Tak apalah, it's okay. Fine. Apa-apa deck pun okay je. Aku nyampah lah sebab this is not what I want. Ni bukan deck yang aku suka. Deck ni macam sial sikit. So ni bunuh ni dulu. Ni bunuh ni. Ni kalau aku ni dia tak boleh ni lagi. So 3, 2. Okay, ni 2, 1 tinggal 1. Okay lah. Dia stealth tau. Stealth so dia takkan kena, tapi apalah. Bunuh je lah. Tak nak membazir. Kita tak nak membazir. Kena. Stealth pun kena. Butuh kau. Padan muka. Kau celaka. Kau anak anjing. Apa memang anjing ya? Apa benda? Shadow Ranger. So dia bukan anjing. So dia bukan anak anjing. Dia adalah bayang-bayang. Aku suka buat macam ni. Kau nampak ni? Apa tu? Apa tu? Eleh. Dengar ada betul lah. Dia ingat dia power tau. Dia ingat dia power kan. Dia ingat dia power jap. Tak boleh buat apa-apa. Kalau aku ambil ni satu. Tak guna aku macam ni lah. Satu je. Satu tak payahlah. Aku macam bazir masa aku je nak bunuh macam tu. 4, 5, 3, 2, 3, 2. 2 cards. Okay. Aku tak sepatutnya ada benda ni pun dalam deck aku. Aku tak tahu pasal apa tinggal kat situ. Ini bukan deck yang betul. Enrage Wind Fury. Okay. Dan attack lah. Okay. Dah habis. Frostbolt. Ni kau damage tak ni? So ni 3. So yes, Taunter. Tastingo, biatch. Kenapa aku tak guna ni untuk bunuh? Sebab biasanya aku akan try simpan aku punya spell dan aku buat direct damage terus. So macam kalau ada berapa 8 benda kat sini, 8 whatever the fuck.
Apa kau nak buat? Apa kau nak buat? Elah, assassinate. Macamlah aku takut. Pergilah mampus. Okay. Serang lah, serang. Serang lah. Serang. Yeah, tak apa. Lagi. Elah. Kau ada satu mana je. Oh, plus 2 attack. Lepas tu nak attack. Attack lah. Blizzard. Tak apa. Okay, tak boleh attack sebab dia kena pakai ni. Tapi, apa aku suka pasal Boulder Face Ogre ialah dia orang akan menggelabah, cuba nak handle manusia lah. Kalau kau lawan dengan manusia, dia orang akan gelabah untuk handle mata ni. So, dia akan expand 1 or 2 cards just to jahanamkan binatang ni saja. Yang dia dah pakai assassinate dia, so dia ada satu je lagi assassinate card. So, fine. Oh, okay. Attack lah. Golden lah, pakainya. Kan dia. Ni deck baru ni. Aku rasa lah. Sebab adik pada cakap aku, buatlah deck pirate ni. Aku macam, tak apalah. Apa kena buat? Ha? Kalau ada flame strike, oh tak ada flame strike. Tapi okey, aku boleh jalan yang tu, aku dah 6. Ni, aku boleh ni lah. Tapi dia akan naik tau. Tapi dia akan frozen. Dia akan frozen untuk satu turn. Aku ada masa untuk bunuh. Bam! Fuckers. So next aku dengan 8. 8 aku mungkin boleh satu kat sini, lepas tu ni kat sini, ataupun kalau aku ada ni, aku boleh do a few things lah. Okay, kita menang. Aku menang. Bukan kita, aku. Kata sebab apa? Aku buat benda bodoh. Kita bunuh ni. And then lepas tu kita serang. Menang. Motherfuckers. Sebab tu aku suka pakai mage. Mage senang. Roll earn, yes. Okay, aku dah settle. Sekarang ni aku nak buat deck shaman. So nak buat deck shaman, Allah, menatang ni memang susah lah. Kau tahu tak? Aku tak reti main shaman ni apa kelancau lah. So aku pun tak suka sangat menatang. Dia shaman power dia boleh panggil totem. Totem dia ada random tau. Ada totem yang bagi kau shield. Sorry. Taunt, maksudnya taunt creature dia 02. Kau tengok lah lagi. Dia boleh panggil creature bodoh-bodoh. Macam ni dia. Oh, dah lah lawan matang Pukimak ni. So anyway, Wolf Rider, Allah, tak best. Ni sebab aku tak ada semua card dia. Aku tak ada semua card. So, aku just pakai je lah apa-apa yang ada. Kecewa. Sama ada random totem. So, kau tak boleh control sangat. So dia nak ni lah. Kalau kemudian ni dia boleh remove 1, 2, 3, 1, fine. Mampuslah. Kita agresif. Nah. Dah habis. Petri heal. Petri nak draw card. Draw lah. Ni masalah kan. Maksudnya deck dia lagi laju tau. Okay. 2, 1. 1. Gimana apa? Ni lah. Okay.
Aku rasa dia ni jenis tactical tau. So dia akan cuba damage kan dia punya. Lepas tu try activate macam tu supaya dia boleh sentiasa draw more card. Sebab dia nak card dia speed, power, whatever the fuck. Tapi kau dah mati. So mungkin dia ada satu lagi Noshai Cleric yang dia akan Nosh. Oh bukan. Oh ni deck Ketun. Ketun ni Pukimak ni bila dia ya, 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 Pukimak 1 2 3 apalah. Safety first. Taunt first. Aku tak nak pakai mata ni sebab dia akan bunuh mata ni. Alah. Ya, bunuh tak? 4 red leader, 4 3 2 2 4. Okay fine. Oh shit, only tak disturb. Harapnya dapat yang ular tu. Dapat ular, okay. That's good. So dia dapat ular. Dapat ular, dia bunuh. Ni dia bunuh ke tak. So okay lah, tak guna pun. Okay lah, whatever. So agak bosan ke lah pakai shaman ni. Shaman ni bodoh betul. Aku tak suka. Aku rasa dia bangang. Dia akan bunuh dua-dua creature aku atau dia akan bunuh salah satu. Fuck. Oh okay, Noshai Cleric. Okay, dia bunuh yang tu. Yes. Lepas tu yang satu lagi tu. Apa kau nak? Nak tak damage lah bodoh. Elah bodoh. Ni bodoh. Sama. Oh ya betul, dia pandai. Oh dia pandai sebenarnya. So, aku yang silap. So this one. Apa ni? Alah, heal total. Bodoh lah. Alah, aku dah mati ni sebenarnya. Taunt. Dan skill. Dan shield. 4. Mati. Itu 3, 4. Waktu tu. Ni tak guna juga. Happy Feast of Wintervale. Aku tak ada play lain yang lagi bagus. So ya, aku akan kalah ni aku rasa. Whatever, this is stupid lah. So mendatang ni akan serang. And then aku ada 6, aku boleh letak ni, aku boleh letak tu. Alah. Bam! Tapi at least aku minimize aku punya damage tau. So that's Wind Fury. Wind Fury pun tak guna. Aku ada 3, 2, 2. Tolonglah dapat apa something. Apa ni? Spell damage. Aku nak buat benda. Okay lah, terpaksa lah. Job's done. Ayolah. Dia tak ada buat apa dah, tak ada buat apa. Dia akan bunuh semua ni, sekejap Dia akan, okay, yang datang berserker ni, apa, combat guru Bashi ni, dia akan attack yang ini. Bodoh lah kau. Oh, kau nak draw card lah, draw lah. Tak, dia akan, oh ya, bagus lah, pandai tu. So, okay, anyway, dia akan attack yang ini supaya dia akan naik dia punya damage. Lepas tu ni dia akan lawan, dia akan serang supaya ni akan mati. Is someone injured? Are you my master? Ketun. Ni apa? Oh, okay. Chewin Yeti, motherfuckers. Tak diserang lagi, so okay, kita relax lah. Apa ni? Alah. Ni aku menyampah ni. So, aku tak tahu dia ni jenis control deck ke atau whatever. Kalau dia control battlefield ke apa. So, dia naik lagi 8. Okay, yang ni tak ada siapa nak lawan. Spot to health.
Draw lagi 2 card. Apa? Draw lagi card. Draw lah sampai habis. Aku tak ada defend ni sebab shaman dia defense tak power sangat sebenarnya. Minion attack equal all suka tak. Okay. Flame strike aku tak ada. Ni menyampah je. Aku dah kalah je ni, tapi tak apa. Demi demonstrasi betapa teruknya permainan ni. Bam! Voodoo Doctor. Boleh lah. Someone call for the doctor. The Frost Wolves stand ready. Empat. Nak attack dia pun tak guna. Attack macam ni dia power. Attack macam ni bunuh dia. Attack macam ni. Okay. Aku rasa dia akan attack macam ni. Double itself. So ni akan attack maybe this one atau this one. Oh yeah, dia yalah dia equal to its health, so double the health jadi 10-10 lah. Heal lah. Oh shit. Yalah. Macam mana? She attack 9 tak cukup. Mesti dah. Naik lagi. Heal. Draw lagi card. Memang kalah dengan teruk. Okay lagi. Aku patut concede lah. Taunt. Aku punya favourite taunter. Tapi tak guna lah, memang kalah pun. So anyway. Kalah. Aku tak suka deck ni. Seriously aku tak suka. Tapi mungkin sebab aku tak ada full set of cards lagi tau untuk buat deck ni. So tak apalah. Masa awal memang terpaksa malu lah. Tapi masa macam aku main druid nampak power lah sebenarnya. Mula aku menyampah gila. Tapi lepas tu dia power nak mampus. Aku boleh ramp macam first turn aku boleh turun. Aku boleh drop Chillwind Yeti yang cost dia 4 mana. Oh power gila. Dan ada sekali tu aku jump ahead sampai aku ada berapa, aku masa turn 4 aku dah power gila babi dah. Lepas sekali tu dia kalah. Oh tengok macam druid. Matang ni kalau dia ada cukup memang power gila sebenarnya. Belum lagi masanya I go first. Okay lah. Ni sebenarnya aku suka menatang taunt ni. Aku suka. Alamak. Macam mana ni. Sepatutnya aku tak boleh play Voodoo Doctor ni first turn sebab never mind. Tak apalah. Mampalah. Wah. Aku nak ada something on the board. Cepatlah. Oh, okay, that's nice. Tapi I need something more on the board. Yeah, motherfuckers. Yeah. Okay. Alright. Third turn, kalau tak ada apa-apa arah melintang, kita akan play this one. Kalau dia letak benda yang power, taunt. Oh, taunt. Okay, kita tukar jadi macam ni. Lepas tu kita attack pakai ni. Lepas tu kita attack pakai ni. Alright. Next turn, aku akan try letak benda ni. Atau kalau dia letak apa-apa benda selaka lagi, kita letak benda ni. Oh, Jade Golem. Jade Golem tak apa. Dia first one tak apa. Dia satu-satu je. Alright. Oh. Sekejap. Ni tak perlu benda ni. Sebab aku boleh letak taunt. Okay. This is good. Tempo. Ini dia panggil tempo atau rentak perlawanan.
Taunt and Divine Shield. Okay, that's good. So kita akan 5, so 3, 2, fine. Okay. Kau bodoh. Sekejap, plus 3 attack tak perlu pakai lagi, tapi tak, boleh lah lagi. Apa lagi kau nak? Alright, join the club. Okay, we control the board. 6 aku akan letak 1, 2, 3 kot. Tapi nak heal siapa? Sekejap, belum lagi, dia belum keluar lagi. Taunt 3, 6, fucker betul lah. Okay, so okay, fine. Kalau aku letak ni 3 attack. Okay. Ni kita letak ni dulu. Handle it. Okay, ni 4, dia boleh jadi 6. 3 attack. Stun 7. Silap. Aku silap. Patutnya aku letak sini supaya ni boleh, tapi tak apa. Ini 3, ni berapa ni? Jade Golem. Ya, kita letak ni dulu. Heal. And then this one. Ni kena aku attack. Aku attack lah. Feeling gitu, taunt. Enter. So 7, tadi 7, aku ada 4, 2, 6, satu lagi ataupun something nice. Next draw. Kau nak buat apa? Tapi aku removal tak ada. Shit. Aku tak ada removal lah. Oh no. Aku silap. Patutnya aku guna yang tu. Tak agak. Tak. Aku tak silap. Sebenarnya aku tak silap. Seturan aku betul. Apa kena buat? Malfurion. Fuck. Jade Golem ni berkimak betul lah, Jade Golem punya ni. Crystal. I'll put it on your tab. Oh, dia nak summon lagi. So 20 charge. Ni apa? Ancestral Home. 7 ya. 4. Tak guna pun. Jangan 4 cukup ni. 2, 4, 6, 7, 10, 15, 19. 19. Boleh lah. Hit it very hard. Tak, bukan 19. Alah, bukan 19. Tak apa. Kita sacrifice yang ini. Bahaya. Yang ni pun kita sacrifice. Tak bingung. Okay lah. Ni pun taunt. Just in case. Okay. Walaupun aku tak patutnya mainkan kad tadi, tapi tak apalah. Sebab dia sekarang kau nampak dia ada 13. So aku ada 12 damage di sini. Okay. 6 plus 9. Oh shit. That's the perfect thing for him to play lah. Oh, fine. What you want? Ni lah masalah deck aku, dia tak ada answer untuk benda. Let's say we sacrifice this one. Hit it very hard. Job's done. Okay, dia tinggal 13. Man, aku tak ada benda yang boleh aku buat. There's nothing I can do. I bleed for confusion. Semua taunt, celaka betul lah. Restore 8 health. Tengok, babi, all that hard work for nothing. 6 charge. 4 and 2. 2, 4 and 2, 3 and 1, 1 and 2. Macam siapa boleh survive lawan kata ni? Ni mati, ni survive. Man. Yelah. Tinggal 2, 1 boleh, ni boleh.
Boleh tapi dia taunt. So ni rugi. Aku terpaksa rugikan juga. It's okay. I need more bodies on the floor, motherfuckers. Okay. Hit it very hard. Time for killing. Okay. There is little time. Sebenarnya aku punya ni memang senang mati lah. Kalau sebab dia dah 10 dah. Aku pun boleh letak ketun dia ke pengelancar ke. Dia akan bunuh. Ketun. Yalah ketun kau. Pergilah mampus. 4-4 motherfuckers. Dia setiap kali dia summon Jade Golem, dia makin power. Apa aku ada? Frost World. This is good. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, motherfuckers. Yeah, tengok tu sebelah sebab dia ada tambah semua benda batang. So yes. Okay, ni tak boleh. Ni untouchable. Apa yang kita boleh jahanam kat ni? Tak, ni untouchable. Ni 3 ekor ni tak boleh segang menatang ni. Ni apa? Oh, health. End of your turn, health. 2, 1 sini. Okay lah. Sacrifice. Yang lain semua attack. Time for killing. Job done. Okay. Sekarang dia ada problem. Problem dia ialah siapa dia nak bunuh. Dia tak boleh bunuh yang ni. So dia akan bunuh. Okay, ni serang yang ni. Dia akan mati. 4 ni dia kena serang. Dice gain plus 1 attack. So dia akan sana. Ini mana crystal. Asalkan tak ada taunt aku dah menang. Fuck you. Tak ada freeze ke, tak ada taunt. Yes motherfuckers. Yeah, suck my dick. Apa lagi? You gotta do, man. I got 11 here, bitch. I can see. I told you so, biatch. Motherfucker. Bitch. Yeah, baru level 4. Macam siap. Dia nak dapat semua card ni kena sampai level 10. So yalah, aku akan grind for the next few days. Oh, hey, Fling Thumb Tot. Hey, this is good. This is great. Yeah, I have to have this. I need to get this shit. So anyway, that's great. Alright. So basically Shaman ni lah deck dia lah deck kerjasama lah. Semua binatang kena bersama, which I don't like. Aku suka Vagina punya deck, Mage punya deck. Sebab Mage dia direct damage. Kau just potong steam, you know. Main ayam, you know, just whatever. Jangan bagi dia attack kau. Lepas tu kau dapat cukup spell power, kau bunuh dia. Macam direct damage. Tak payah pakai, tak payah fikir pasal taunt lah, whatever lah. Aku malas fikir-fikir banyak ni sebenarnya. So anyway, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di masa akan datang.